Hai semua. Okey, so ramai gila orang dekat HQ hari ni. Kami pun dekat HQ. Ini antara salah seorang daripada tim Mona Alora. Siapa yang biasa tengok Mona live, kenal lah Kak Anifah Alora ni yang mula-mula datangnya dengan penyakit kronik. Lepas tu dah dapat manfaat, kebaikan dengan pakai Alora dan makan Shiruto. Dah mula share pasal manfaat. Dan sekarang dia juga adalah salah seorang pelayat Melbourne. Kak excited tak nak pergi Melbourne? Excited. Sekarang tengah bincang lah nak pergi Melbourne. Nak bawa apa semua kan. So jadi anda siapa yang berminat nak tambah pendapatan, betul, kan, ataupun tak tahu nak buat apa-apa dah lepas pencen kan, selain daripada kita buat bisnes ni, sebenarnya daripada kita pakai kita dapat manfaat daripada produk, kita pun dapat share peluang juga pada orang lain. Sama-sama berjuang dengan kita dekat BE, sama-sama buat duit dekat BE, sama-sama melancong kat BE. Free travel, every year dapat 2 kali. So jadi nak tahu macam mana, boleh contact kami. Okay?